Cara nak bezakan di antara jati yang 18,000 dekat Gudang Boyan dengan yang biasa. Okey, nampak tak detail urat dia ni? Halus-halus, rapat-rapat. Dia apa orang panggil selari-selari. Dia bukan tengok color, kita tutup bab color, kita tengok dulu salah satu ciri yang paling mudah nak tengok grade A dekat Gudang Bosijan. Okey, nampak? Okey, ni celoring-celoring, ni totally lah nampak ni. Nampak urat jatinya macam mana dengan jati biasa. Jom. Nampak tak macam Bojan tunjukkan? Ni belang. Dia nampak juga aluran urat dia tapi tak nampak. Dia macam selari-selari, rapat-rapat, halus-halus. Nampak tak detailnya? Nampak. Okey. Belakang ni nampak juga yang tadi Bojan tunjuk detail dia. Nampak tak? Ada urat cuma dia belang-belang sikit. Manakala tadi cuma ada celoring halus-halus, urat halus. Salah satu cara nak bezakan di antara jati biasa dengan jati emas kalau orang lama panggil dekat Malaysia. Okey, one more dari sini.